Team S power. Team S. Alamak, kalau main team bahaya. Kau tengok. Dua Aku simak. Kurang ajar macam dua. Dia memang berani, Syul. Kau relax lah. Kita tubuhkan team S. Daus, kau kena percaya aku, Daus. Aku pun kena Tapi percaya Ryan, aku kau. nak tanya kau satu soalan, Ryan. Kau Ryan S buat apa? Aku dulu IG mah aku letak Ryan S. Aku tak lepas tu bila masuk TikTok. Aku perasan kau S ni dekat TikTok lah. Itu aku nak tanya kau sebab apa? Aku letak S start pada IG. Ke S tu nama bapak kau ke nama famous kau Ryan Sapi'i ke? Tak, memang kan bila aku buat tu kalau kat IG kan apostrofi. Nampak macam style. Tapi orang aku tak tahu pula yang aku dulu pelak S. Aku tak tahu. Lepas tu bila masuk TikTok orang kata pelak sebab pelak apa? S. Yang tu tak gini. Ni kali tiga. Kali tiga ni. Guys. Acap kau tengok. Kau belah like kan tak? Punca tu, Acap. Boleh banyak time ni. Guys, aku tunjukkan kau orang lain. Weh, jarak 3 ni tu adil lah duk. Takkan nak menumpang Gazbo, thank you. Tap-tap screen satu je. Guys, takkan saya tumpang Ryan, guys. Ya Allah, hadirlah satu supporter. Ya Allah, malunya aku. Ya Allah, hadirlah satu supporter, guys. View kalau main satu point tergendah ni, aku boleh gendah ni. Guys, buktikanlah kumpulan S ni walaupun tak ada grup yang sebenar. Boleh menang. Syakir, terima kasih Syakir full. Ya Allah, hadirlah abang Aaron. Abang Aaron memang 2.5 selalu ada kemunculan dia. Guys, kereta api ke apa ke, jangan lapor aku boleh gendah. Aduh, kali 2 sayang lah. Diorang dah pang kat kali 3. Macam mana ni? Guys, ya Allah, hadirlah guys. Ui, 1,100. Ya Allah, boleh menang ke ni? Ya Allah, bantu guys. 1,100 guys. 10 topi guys. 10 topi guys. Weh, 10 topi guys. Ayo guys. Ayo. 10 topi guys. Ayo guys. Ayo guys. Ayo. Guys, ramai-ramai. Boleh. Lagi guys. Ryan, Noah dengan Ryan dengan saya bergabung. Ni kena komplit ni. Saya dengan Ryan kena bergabung. Guys, komplit kan guys? Thank you guys. Okay guys. Kali 2 ni kita shoot guys. 1 kereta api ibarat 2 kereta api. 2 kereta api ibarat 3 kereta api guys. Ya Allah. Wih, kalau menang bangga tu. Guys, kali 2 guys. Kali 2 ni hadirlah Kak Zaza. Ya Allah, tak ada gifter lah kat dalam ni. Ada Kak Zaza je ni. Guys. 14 saat lagi guys. Ya Allah, Syaiful. Thank you Syaiful. Ya Allah, kuatlah Syul. Ahmad, ada booster. Lambatlah Syia booster. Aduh. Sekarang kita kena point atas raya ni. Yang lagi dia kata menumpah guys. Allahu Akbar, kuatnya Syul. Guys, tap screen boleh ke guys? 1 2 3. Mana tahu tiba-tiba ada orang tolong kat last minute guys. Tolonglah guys, 95 guys. Jauhkan lagi guys. Jauh tap screen guys. Semua tap screen melaju. 1 2 3. Kepala otak dia kuat Syadaus. Aduh. Jaya, aku tak dengar ya. Kau nak 100 kali. Apa? Okey, Acap macam ni. Kau ada konsep redha tak? Ada? Okey, sekarang ni game yang pertama kita redha dulu, game yang kedua. Sebab apa tadi aku punya ni dia buka bubu lambat. Kalau kau nak main tekan, kalau semua sultan tak apa. Kita pun basic-basic je ni. Biar je dia orang macam dia orang nak tolak lagi banyak, dia orang nak keluar modal banyak, kau faham? Tak apa. Aku pakai sistem redha tu. Ikut konsep redha kejap. Apa ikut aku pakai konsep redha. Supaya dia orang ni simpan untuk yang kedua. Okay, game kedua kita serius Kalau kau tanya aku geram tak geram, Noah ni daripada kemarin kau tu kuat ni. Aku tak kira aku geram dengan Daus Bakjo ni. Dia cakap tadi tau, bila nak start. Bila nak start tu je aku dah geram dah. Sabar je. Kalau kau tanya aku geram juga ni. Tapi tu sekarang ni tak ada yang apa orang kata yang besar-besar, tak ada sangat ni. Aku tak kira. Mulai esok kita buat YT, kita cari 5 budak bawah kita. Redha kejap. Kena konsep redha jap. Kena kita konsep redha je ni. Memang aku tengah guna konsep redha ni sebab supaya game yang kedua kita boleh pergi. Ini kalau kau tak suruh redha pun aku dah pakai pasrah je ni. Kau pakai pasrah? pasrah? Apa 65,000? Kecuali lah abang am kau ada. Abang aku dah sebulan duduk luar negara. Dia pergi 7 negara aku tu. Tak balik-balik. Biarlah dia. Lia. Biar. Sekarang ni biar dulu. Game kedua kita tengok tu. Aku cakap kau nak serang kali ketiga.
Tak boleh. Jangan sekarang. Sebab kali 3 kita memang kena guna kali 3 tadi. Aduh. Jangan pakai redor pula. Kita pakai pasrah dulu. Pakai pasal lu Pasrah redor tu tak cukup ayat tu. Pakai pasrah je. Kuat betul bodoh dia orang. Nanti. Kau relax. Bulan S akan menang lepas ni. Kau relax. Aku dapat bayangkan ni. Kita buat cap. Kita buat. Okay, Abang Amirul. Apa denda? Aku yang bagi denda pula tadi tu. Budak Amir, San, Wan, Arif, ni, Tok, Muhammad, Arif. Terima kasih guys. Terima kasih. Terima kasih Amirul, Kak Zaza. Aku semua thank you. Kita guna pusat redor jap. Aku cakap tadi pasrah. Kau tengok dia akan menari. Dia berlagak, dia dah mula menari. Dulu mana dia menari? Terus. Jadi kalau dah sedap kan. Budak yang cuba galangkan kita ni Yun. Dia dah langgar budak TikTok Yun. Dia dah langgar budak TikTok Yun. Das! Wah. Kau ni bukan langgar kau TikTok. Gura. Kau ni TikTok. Orang dah pakai. Boleh sabar tak? Aku buat dulu. Sekejap. Sebelum buat tu, terima kasih Abang Zik, Afika, Boce, Awi, Jawa. Nama apa? Mami Garang. Apa pun menjadi Aizat, Fiza. Yang lain-lain terima kasih dengan saya sebut nama. Menang kena sabar. Okey, relax, okey? Nak buat kena sabar. Kena dengar arahan kami. Okey? Okey, Daus. Apa lagi kita tunggu ya? Kita pun tak sabar nak tunggu peserta orang kata final peserta final. Kita menjemput Acap S, serta pertama yang akan puji peserta yang ada setia kala. Okey. Persilakan. Ya, dipersilakan. Nuah putih. Nuah gebu. Nuah kulit mulus. Nuah paling handsome antara semua kursi panas. Nuah paling fashion dalam semua kursi panas. Dah 5. Kau buat untuk Daus Pak Jo. Kiranya kau besar gitu, kalau aku besar gini berapa kali ni? Tak apa suruh kau pakai cebok. Kau dah kata pakai cawan. Yang kau pergi pakai cebok buat apa? Okey. Lima kali. Jangan ditunggu-tunggukan. Peserta kedua daripada Baling, Ryan S. Wah, dia petik S kat belakang tu. Memang keluar aku pula S betul-betul ni sekarang. Malam ni kami cari talent 5 orang dulu. Tapi kita buat dekat ni lah dulu. Daun bakal superstar. Oh, Amin. Dawak comel-comel macam tu geram pula aku tengok Ian. Aku dah geram dah Ian bila macam tu. Aku dah mula geram dah Ian. Daun Hamzin. Woi, puji. Bukan maki. Puji. Oh, Hamzin. Oh, Hamzin. Hamzin. Bahasa Cina, bahasa dia sadar. betul. Sadar. Okay. Thank you. Utopia Cak dia handsome lah. Oh, bahasa Utopia. Thank Siapa tu kau puji bahasa negara lain? Oh iya ke? Tapi okey je. Yelah, Boleh. Sebab ni orang kata unik. Daun bahasa Nepal. New talent paling power. Oh, baik. Ya. Geram ni. Dia buat lagi. Ya, cepet cai. Habis dah lipat. Dah habis dah? Lagi satu. Yang cepat lah. Apa Dah tak ada benda kau nak puji ke? tak ada. Macam mana nak masuk AI ni? Cepat lambat lah. sangat. Sebut je lah apa-apa. Nak masuk AI Ryan, kena Mari second game. Oh, seronok Ni kumpulan S mengamuk ni. Mari.